11.30 guys. Assalamualaikum guys, bersama saya Saiful sekali lagi dan korang sedang menyaksikan Lensa Saiful World Channel. Let's get this video rolling. Setelah sekian lama, akhirnya kalau korang tengok ke depan korang ni, saya dapat ride juga saya punya motor yang saya lama sangat saya tak ride ni. So inilah dia Vosh FR 150 ataupun Zafira guys. Woo! Mantap. So apa perbezaan Zafira ni? Okay guys, seperti korang baca di dalam tajuk hari ni, so Zafira ni sebenarnya dia dah pasang ataupun dah masuk ECU daripada Tium Boss. Alhamdulillah, setelah beberapa bulan motosikal ini menjadi motor R&D ya. Jadi di video kali ini akhirnya siap juga ECU daripada Tium Boss untuk Vosh FR 150. Seperti saya bagi tahu sebelum ini, ECU Vosh ni dia sama dengan Z15 GT. Dia punya base dia tu, cuma aja setting sikit lah. So bila Vosh siap, Z15 GT pun siap. So jadi kepada korang pengguna Vosh FR 150, korang dah boleh dah untuk dapatkan ECU daripada Tium Boss ni. Jom kita test ride dia. Bismillah. Woi, respon dia lagi sedap guys. Woo! Alamak, respon dia lagi sedap pakai ECU ni. Paling penting bila kita dah masuk aftermarket ECU adalah korang dah boleh tuning, dah boleh tune. So kelebihan dia, korang dah boleh tune dah. Jadi kalau korang nak buat modification, nak tukar block, nak upsize, nak masuk air filter, nak masuk exhaust dan sebagainya, korang jangan risau kerana motosikal ni dah boleh tuning. Jadi korang akan dapatkan perfect FR lah. Jadi tak risaulah motor jam ke, tak cukup minyak ke, terlalu lean ke, terlalu rich ke, no problem dah sekarang guys. Terima kasihlah kepada Tium Boss kerana siapkan ECU ni, walaupun agak lama juga sebenarnya, tapi akhirnya dah siap. So kelebihan dia lagi, apabila korang dah masuk ECU Tium Boss ni, jadi korang dah boleh dah nak tambah sikit dia punya cut off. Tak macam dulu kan. Saya pun dah lupa lah cut off dia dalam 9.5 ke 10,000 macam ni untuk FR 150 ni. Jadi bila dah tambah cut off ni, of course performance dia lagi padu lah. Enjin jadi rasa lagi lembut pula kan, sebab EFR dia pun dah mantap. Even bila dah masuk ECU Tium Boss ni, so dia pihak Tium Boss telah tune EFR tu, walaupun motor stock dia lagi cantik lah. Dia punya EFR mungkin bila ECU standard pun masih lagi kekurangan kat situ, tapi bila dah masuk ECU yang boleh tune ni, motor standard pun dah jadi sedap lah. Oi guys, gila, rindu betul saya dengan motor ni. Serius rindu. Oh, tengok dia naik. Pick up dia pun sedap. Bukan main-main je. Jap je. Saya tunjukkan motor ni dekat korang je. Ui, sedap lah. Dah lama tak bawa motor ni. Mantap habis. Kita wheelie lagi sekali guys. Mantap. So inilah dia, kalau korang tengok motor saya memang base dia dah jadi standard balik lah. Kita dah buat stok habis. Even semua benda dah pasang balik lah. Korang tengok dulu saya ada tukar swing arm, saya ada tukar sport rim. Kali ni memang bagi standard gabak gila. Okay, memang standard pekat gila lah. Oh, ada calar-calar sikit kat sini. Apa ni boleh. So saya rasa hampir setahun kot motor ni ada dekat sini. Tak salah-salah dalam 7-8 bulan macam ni. Dan akhirnya siap juga. Memang cantik gila lah. So kepada korang yang nak beli ECU Tium Boss, korang boleh cari je dekat dealer-dealer Tium Boss. Kalau dekat dealer tu tak ada stok, korang boleh panggil dia order lah. Okay, boleh panggil dia order direct daripada Tium Boss terus. Memang dia punya feeling bawa tu lagi selesa lah. Feeling bawa dia lagi selesa. Lepas tu tak ada rasa sebu. Itu paling penting. Sebelum ni untuk Vosh FR 150 tu, kalau pengguna-pengguna FR korang tahulah dia ada rasa sebu-sebu sikit. Kali ni tak ada sebu guys. Memang tak ada sebu. Cuma
Saya nak minta tolong kepada korang, tolong share video ni banyak-banyak. Korang boleh share video saya ni dekat mana-mana brand exhaust, okay? Sebab sekarang ni pihak Tumbos dia ada buat mapping tau. Jadi kalau adalah brand-brand exhaust ni yang boleh hantar sampel dekat dorang boleh buat, dorang boleh set, dorang boleh tune menggunakan exhaust tersebut dan boleh jadikan mapping. Jadi kepada korang, contoh kalau korang beli exhaust tu, korang dah tak perlu nak naik dyno. Korang boleh select je dekat mapping yang disediakan oleh Tumbos dekat apps tu nanti, dekat dorang punya software tu. Jadi senang. Jadi korang boleh share video ni, tag dekat mana-mana branding lah. Tak kisahlah brand-brand exhaust apa, Waipang ke ataupun TS Racing ke, mana-mana sajalah korang tag, supaya diorang boleh bagi sampel exhaust kat Tumbos, diorang boleh buat satu mapping. Jadinya bila korang dah beli exhaust tersebut, dah tak perlu dah korang nak pergi naik dyno. Beli, pasang, select dekat apps tu, terus masuk plug and play sahaja. Cun. Memang lembut. Even yang korang start pun hanya sekali start saja. Rindu gila kan motor ni guys. Serius Zafira. Cun. By the way, seperti korang sedia maklum, untuk Vogue FR150 TW Racing Team, dia menggunakan isu daripada Tumbos dan diorang pun dah ada podium. And then Z15 GT pun ada menggunakan isu daripada Tumbos untuk perlumbaan. So siapa tak kenal isu Tumbos, high performance isu lah, buatan tempatan. Memang padu. Jom kita test ride lagi sekali. Betul-betul rindu lah. Maaf lah sekarang macam nak hujan, jadi cuaca gelap. Tengok dia naik. Aduh. Sebelum ni nak naik susah tau, serius. Habis bila dah adjust AFR cun, tengok dia naik. Mantap habis. Sedap guys, betul. Jangan tengok dia punya RPM dekat berapa 11.5 guys. Nampak? 11.5 ni confirm boleh tarik top speed ni, confirm. Sedap. Sedap. Tak rugi guys, tak rugi. Baik korang beli ECU daripada Tumbos ni. Kepada yang minat performance, kalau korang tak tukar apa-apa benda, korang beli saja ECU, boleh terus plug and play Terus plug and play saja, tak ada masalah. Sedap guys. Respon dia sedap ah, serius ah. Tak macam standard serius patutlah orang boleh menang dekat ni. Dekat apa, Capri kan. Sedap guys. Nasib lah itu hari apa masa time saya masuk track day tu tak masuk ECU lagi. Serius weh, dulu nak wheelie pun payah Sekarang pick up dia kuat Gila. Sekarang pick up dia kuat tak macam dulu guys. Serius. Tengok. Saya boleh wheelie relax sedap lah. Serius lah. Wey. Gila. Kita pilih lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap guys. Betul-betul sedap. Pusing lagi.
Saya rasa gear 2 boleh wheelie juga ni. Gear 2 boleh naik. Sedap oi. Sedap. ABS dia pun function korang jangan risau bila korang masuk ECU ni tak ada apa-apa efek langsung, even ABS dia pun masih lagi menyala. Korang tengok saya off, ok, saya on, ok, saya start. Korang tengok ABS kan berkelip, klak kan. Bila saya jalan ABS padam, nampak? ABS menyala lah maksudnya. Padu mat. Sedap. Wheelie sikit. Dah wheelie banyak kali lah. Wheelie sikit apa? Wheelie banyak dah ni. ABS dah nyala Saya dah tekan banyak. Saya dah block apa, saya dah tekan brake belakang kuat-kuat dah. Nampak? ABS dia menyala. Ok guys, jadi inilah dia test ride saya bersama Zefira setelah sekian lama dengan ECU baru, iaitu ECU daripada Tiumbos ni. Ok, saya berada di HQ Tiumbos untuk test motor ni. Saya tak boleh bawa balik lagi motor ni sebab motor ni diorang jadikan sebagai motor tester lah. Maksudnya bila dah diorang dapat ECU, diorang test kat motor ni. Macam tu lah. So biar dulu kepada korang yang nak EFI lebih cun walaupun dalam motor standard, korang boleh dapatkan ECU daripada Tiumbos. Korang boleh dapatkan di mana-mana dealer Tiumbos. Korang boleh dapatkan dekat Google dealer-dealer Tiumbos berdekatan korang. Korang boleh buat order dekat sana, plug and play, pasang saja, dah sedap. Itu saja video kali ni. Terima kasih kepada korang telah menonton. Pada baru saja menonton video, jangan lupa untuk subscribe, like, subscribe dan sebagainya. Saya Saiful, kita jumpa korang di lain video insyaAllah. Rindu dengan Fira ni tak sabar nak balik sedap motor ni, dah sedap lah. Okay, jumpa korang di lain video insyaAllah. Bye bye dan assalamualaikum. See ya.